Kalau seseorang ni, masa dia buat amalan tu, masa dia buat ibadat tu, dia memang ikhlas kerana Allah. Selesai saja amalan, datang riak. Tapi dah habis dah. Dia dah habis dah amalan. Riak datang kemudian. Lambat sikit riak tu datang. Adakah riak yang datang selepas daripada amalan itu akan menggugurkan pahala ataupun tidak? Okey. Satu persoalan. Kalau seseorang ni, masa dia buat amalan tu, masa dia buat ibadat tu, dia memang ikhlas kerana Allah. Selesai saja amalan, datang riak. Tapi dah habis dah. Dia dah habis dah amalan. Riak datang kemudian. Lambat sikit riak tu datang. Adakah riak yang datang selepas daripada amalan itu akan menggugurkan pahala ataupun tidak? Pernah tak benda ni berlaku pada kita? Tadi kita dah bahas riak yang sewaktu atau sebelum. Yang ni lepas. Dah bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia dengar orang kata, imam ni baca dia sedap lah. Dia pun terus riak. Tapi dah habis solat dah. Tuan-tuan agak-agak jatuh ke tak jatuh? Pahala amalan dengan riak. Tak jatuh. Ada yang kata jatuh? Ada yang kata jatuh? Ada khilaf jugalah dalam masjid ni. Memang ada khilaf pun. Memang ada khilaf. Ibn Muflih antara yang membahaskan isu ni, Al-Imam Al-Ghazali antara yang menyebutkannya. Dia kata ada khilaf dalam masalah ni. Ada yang kata gugur, ada yang kata tak gugur. Tetapi pandangan yang rajih, seperti mana disebut oleh Imam Ghazali, pahala amalan yang telah dilakukan itu tidak gugur. Tak gugur. Tetapi berkemungkinan dia berdosa kalau riak tu sampai kepada tindakan. Kalau sekadar riak dan dia cuba untuk buang, tak ada apa-apa lah. Pahala yang diamalkan tu dah okey dah. Sebab dah berlaku dah. Tapi kalau riak tu dia cuba tolak dalam diri dia, riak ni tak bagus lah. Dia cuba usaha. Yang tu dia tak berdosa. Tapi kalau riak dalam jiwa dia tu sampai membawa kepada dia bertindak, dia bercakap pula tentang riak dia tu. Kan? Dia menulis pula tentang, mungkin dia akan diazab kerana yang tu saja, yang riak tu saja. Okey. Isu yang nombor 3. Kita dah beramal dah. Ibadat tu dah lengkap dah. Kan? Masa kita beramal tu, memang amalan kita tu ikhlas. Lepas kita buat, kita memang betul-betul ikhlas. Lepas tu kita dengar orang puji kita. Dan kita rasa seronok dengan pujian tu. Adakah ia menafikan ikhlas? Faham tak? Kita, katalah kita bagi sumbangan. Kita bagi sumbangan sedekah lah, kita sedekah kat orang. Masa kita sedekah tu memang, ya Allah, aku bagi sedekah ni, aku kesian kat dia, ya Allah bagi aku pahala. Memang kerana Allah. Lepas tu orang tu pun puji, Masya Allah bagusnya tuan. Tuan ni satu orang yang baik, handsome pula tu. Jarang saya jumpa orang baik yang handsome macam tuan. Kita pun seronok dengar. Kan? Saya bolehlah beli susu untuk anak saya. Kita pun happy dengan apa yang kita bagi tu. Yang tu tak menafikan riak. Tak menafikan ikhlas, Tak menafikan ikhlas. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ditanya tentang benda ni. Nabi kata, tilka ajili busyral mu'min. Itu ialah berita gembira yang segera yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang mukmin. Kita berdakwah, kita mengajar satu orang sampai dia berjaya. Masa kita ajar dia tu memang kita ikhlas betul-betul. Kita nak bagi dia pandai supaya dia jadi pendakwah pada masa depan. Lepas tu dia betul-betul dia jadi pendakwah kan. Lepas tu kita pun kata macam, Masya Allah seronoknya aku tengok dia. Orang pun puji kita. Kau lah guru dia kan. Bagus engkau mengajar dia sampai sekarang dah jadi orang yang berguna. Kita pun seronok dengan pujian tu.
Tapi sebenarnya bila orang puji kita ni, kita ada doa. Para sahabat dia baca doa kan. Apa doa dia? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Itu di antara doa yang para sahabat baca bila mereka dipuji. Tapi doa ni bukan wajib. Cuma kalau orang puji kita, elok baca doa ni supaya kita sedar diri sikit. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Wahai Tuhan, kau janganlah ambil tindakan pada aku atas apa yang mereka sebut. Waghfirli lima la ya'lamun. Wahai Tuhan, ampunkan aku pada benda yang mereka tak tahu tentang aku. Mereka puji aku sebab ada benda yang mereka tak tahu tentang aku ni. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Wahai Tuhan, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan aku. Oh, masya-Allah, doa ni bagus. Tonton amal doa ni. Kan? Amal doa ni. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Wahai Tuhan, tak apa yang bahasa Arab tak apa, ambil yang Melayu pun okey. Wahai Tuhan, jangan ambil tindakan pada aku atas apa yang mereka sebut. Kan? Lepas tu, la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli lima la ya'lamun. Ampunkan aku pada benda yang mereka tak tahu aku buat. Aku banyak dosa depa tak tahu pun. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Wahai Tuhan, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka aku. Aku ni baik, mereka sangka aku baik. Kalau boleh jadikan aku lebih baik daripada tu. Ini di antara doa yang para sahabat bacalah. Okey. Tu yang pertama lah. Bila Allah Ta'ala suruh kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, ada pahala. Dan bukan sekadar itu. Allah Azza wa Jalla akan menggandakan pahala berdasarkan kadar keikhlasan. Kerana kadar keikhlasan manusia itu tidak sama. Kan tadi kita sebut, ada orang buat sesuatu, niatnya bercampur-campur. Ada yang buat sesuatu, memang niatnya kerana Allah 100%. Tak sama. Sebab itu disebut, di sisi Allah, ganjaran pahala itu, Nabi sebut, Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, ila 700 di'fin, ila ad'afin kathirah. Satu pahala akan diganda 10, ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi. Kenapa ada ganda-ganda? Kerana kadar keikhlasan itu tidak sama. Maka sebab itu Ibnul Mubarak dia kata apa? Rubba amalin saghir tu'azzimuhumun niyah. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Boleh jadi amalan kecil tapi niat dalam erti kata ikhlas tadi itu membesarkan pahalanya. Boleh jadi amalan itu besar tapi niat keikhlasan itu mengecilkan pahalanya.